Orang Malaysia punya bangga bila Presiden Xi Jinping datang Malaysia. Katanya negara ekonomi nombor 2 datang Malaysia weh. Mana tak bangga. Tapi korang kena belajar sejarah. Pakistan hampir muflis 2 tahun selepas Presiden Xi Jinping ni melawat Pakistan. Video kali ini ialah tentang lawatan Presiden Xi Jinping ke Pakistan yang menyebabkan negara itu makin melarat dan makin melingkup. Teruskan menonton. Baik, kita selalu dengar bahawa Malaysia ada hubungan baik dengan China sejak 1970-an lagi. Ini berlaku apabila Tun Abdul Razak melawat Beijing pada 31 Mei 1974. Tapi Pakistan mempunyai sejarah yang lagi panjang iaitu sejak 1950-an lagi. Kerjasama ini dieratkan pada tahun 2015 apabila Xi Jinping melawat Pakistan pada 20 April 2015. Dia orang dulu pun sama macam kita kak. Wow, Presiden Xi Jinping melawat negara kita. Kerajaan kita kali ini bagus. Dapat bawa China masuk. Ini bukan ayat politik Ini hanyalah ayat penyedap video ni. Dalam lawatan Xi Jinping tu, Pakistan telah menandatangani perjanjian super mega iaitu perjanjian CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Okey. Apa itu China-Pakistan Economic Corridor? CPEC ni ialah pembinaan koridor daripada pelabuhan Gwadar, Pakistan ke Kashgar, China. Amnya nak boost ekonomi Pakistan. Kalau dalam keadaan biasa, perhubungan China-Pakistan ni adalah melalui laut. So, daripada China, melalui Laut Cina Selatan, kemudian ke Selat Melaka dan seterusnya, baru sampai ke Pakistan. Tapi dengan adanya CPEC ni, hubungan Pakistan dan juga China semakin dekat. Bahasa mudah, CPEC ni ialah pembinaan laluan jalan raya dan rel kereta api sejauh 3,000 km. Dari segi infrastruktur pula, perjanjian ini juga melibatkan pembinaan pelabuhan Gwadar, pembinaan jana kuasa, solar, empangan, gentian optik dan lain-lain lagi. Jadi kenapa Pakistan nak buat projek CPEC ni? Ekonomi Pakistan pada ketika itu memang sedia tenat. Atas kertas nampak seperti CPEC ni akan boost ekonomi Pakistan. Dia orang juga nak menarik pelabur daripada China. Amnya China ialah sebuah kuasa besar dan Pakistan nak bawa lebih banyak pelabur masuk. China pula nampak koridor CPEC ni ialah peluang untuk mereka masuk ke market tanah Arab dengan lebih mudah. Tapi bak kata patah indah khabar daripada rupa. Beberapa perkara yang perlu kita ketahui dengan perjanjian dengan China ni, kadar faedah mereka lagi tinggi. Kalau Pakistan buat pinjaman dengan Bank Dunia ataupun IMF, kadar faedah ialah antara 1% hingga 2%. Tapi perjanjian dengan syarikat swasta China, faedah dia boleh pergi sampai ke 7%. Keadaan diburukkan lagi pada tahun 2018 berlaku pertukaran kuasa apabila Nawaz Sharif dikaitkan dengan isu Panama Papers. Nawaz Sharif ni kemudiannya diturunkan oleh Mahkamah Agung Pakistan dan Imran Khan naik sebagai Perdana Menteri. Imran Khan meneliti semula perjanjian CPEC ni dan mendapati ianya berat sebelah. Ada beberapa lah perjanjian CPEC ni yang dibatalkan dan ada yang ditangguhkan ketika pemerintahan Imran Khan. Ini juga sebenarnya memberi kesan tak langsung kepada potensi sebenar CPEC. Baik, kenapa Pakistan pada awalnya setuju dengan perjanjian CPEC ni kalau nampak seperti tak adil? CPEC ni ditandatangani dalam keadaan terdesak ekoran ekonomi Pakistan yang ketika itu melarat. Rakyat pula mendesak untuk mendapatkan kehidupan yang lagi baik. Jadi berita perjanjian CPEC ni pada awalnya sebagai ubat penenang kepada rakyat untuk masa depan yang lagi cerah. Nak buat perjanjian dengan bank negara ataupun IMF, Pakistan perlu melalui syarat yang terlalu ketat. Jadi bila China offer nak boost ekonomi Pakistan, mereka ni seperti orang yang mengantuk disorongkan bantal. Dua, kerana ahli politik yang bodoh. Bila perjanjian CPEC ni dibuat, konon-konon negara akan maju, ekonomi akan meningkat dan lain-lain lagi. Yang ni semua dibuat untuk menampakkan pemimpin politik itu hebat tapi sebenarnya nak menipu rakyat. China juga pandai jual impian kepada Pakistan. Bukan individu je boleh kena scam, kerajaan pun boleh kena scam. China jual mimpi bahawa dengan buat projek ni, Pakistan akan maju. Masalah elektrik negara akan selesai. Pelabuhan Gwadar dikatakan akan jadi Dubai kedua kerana terletak di lokasi yang strategik dan lain-lain lagi. Ini yang dijanjikan oleh China. Untuk maklum anda, sebenarnya ada banyak kes tentang janji yang dibuat oleh China ni. Amnya kalau anda semak, banyak negara yang menuduh China menyediakan perangkap hutang pada negara-negara miskin seperti Pakistan. Tapi perkara ini dinafikan oleh China. So apa jadi apabila Pakistan tak dapat bayar hutang atas perjanjian CPEC ni? Pelabuhan Gwadar yang diimpikan akan menjadi sumber ekonomi Pakistan digadaikan bulat-bulat kepada sebuah syarikat China, China Overseas Port Holding Company selama 40 tahun. Bukan saja pelabuhan saja kena serah. Ini termasuk cukai, keuntungan dan lain-lain. 90% daripada hasil pelabuhan Gwadar ni dapat kepada China. Pakistan juga banyak terlepas pandang dalam perjanjian CPEC ni. Orang kata menang sorak, kampung tergadai. China bila buat projek ni, dia bawa masuk semua bahan binaan daripada negara dia.
kat sini tiada rantaian ekonomi daripada Palestin. Saya bagi contoh. Apabila Malaysia membenarkan Elon Musk bawa masuk Tesla ke dalam Malaysia, antara syarat yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ialah 80% pekerja Tesla di Malaysia ni mesti pekerja tempatan. Dua, Tesla juga perlu melatih peserta TVET daripada IPT tempatan setiap tahun dan beberapa perjanjian lain lah sebelum Tesla dibenarkan beroperasi di Malaysia. Tapi perjanjian CPEC ni tak dibuat begini. 100% bahan binaan daripada China, 100% tiada klausul pekerja. Jadi China bawa masuk majoriti pekerja daripada negara dia orang sendiri. Daripada tahun 2018 sehingga 2024 berlaku lebih 20 serangan rakyat Pakistan terhadap pekerja China. Ini termasuklah insiden Dasu, iaitu serangan bom pada 14 Julai 2021 yang menyebabkan kematian 9 pekerja China. Serangan bunuh diri di Universiti Karachi yang menyebabkan 3 warga China terbunuh dan lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab rakyat mula nampak jurang perbezaan di antara pendatang China ni dengan penduduk asal Pakistan. Sepatutnya bila projek ni diadakan, keuntungan ekonominya balik kepada rakyat Pakistan. Tapi terbalik. Bahan binaan semua dibawa masuk daripada China. Orang tempatan tak dapat limpahan ekonomi. Pekerja daripada China juga. Orang tempatan masih menganggur seperti dulu. Datang China yang buat projek di Pakistan ni jadi kaya raya dan merebut semua hasil bumi daripada Pakistan. Ini termasuk cukai dan juga keuntungan daripada pelabuhan Gwadar. Orang Pakistan dapat apa? Orang Pakistan dapat hutang yang perlu dibayar setiap tahun tapi income zero.